Negara ini raja jaga Melayu, Perdana Menterinya Melayu, hak kesubahan orang Melayu dan Bumiputera. Bahasa rasmi bahasa Melayu. Islam agama persekutuan. Itu tak ada pertikaian. Tapi negara ini mesti rangkul, jaga semua. Kita kena jaga Cina, kita kena jaga India, jaga Melayu, jaga Iban, jaga Kadazan. Tadi dalam Syurah Jemaah Menteri kita bincang-bincang, masuk pula ada projek di Sarawak. Kita jaga. Nak berebut, nak bergaduh sebab apa? Tetapi apa bezanya Cina macam Luk Siufuk ni? Bezanya, kalau nak pilih, kalau saya nak pilih wakil orang asli, saya pilih orang yang terbaik. Saya nak pilih pemimpin Melayu, ambil yang baik, yang amanah, jangan kaki sakau. Ini bila ada kuasa sikit, tanah dia ambil, balak dia nak. Tabung haji yang tadi kita bincang, hari ni baru keluar. Diorang cabar saya. Anwar, kalau berani, sebarkan laporan tabung haji. Saya jawab, hari ni sebar. Baca. Dan keputusan Jemaah Menteri tadi bukan saja kat sebar. Orang yang bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian dan penipuan, salah guna kuasa akan disiasat oleh PDRM, polis, SPRM, AMLA, Bank Negara, semua akan siasat. Dan kalau ada bukti, dakwa, biar masuk mahkamah dan biar masuk penjara kalau salah. Itu aturan negara ini. Sebab apa? Ramai yang dah pergi haji. Ya, yang India angguk saya bila yang kamu pergi haji? Ramai dah umrah. Wang haji ditipu. Saya tak mau tuduh sesiapa. Biar PDRM, SPRM, Bank Negara siasat. Tapi ada uri, ada. Tadi Tan Sri Rashid Hussein, pengurusi tabung haji dan pernah jadi ahli Suruhanjaya di Raja. Ingat? Suruhanjaya di Raja. Mari Raja-Raja putuskan nanti. Dia bagi taklimat kepada Jemaah Menteri. Rugi 10 bilion. Sebab tak ikut peraturan. Sebab pelaburan salah. Sebab banyak masalah. Baik. Berlaku sejak 2014. Pada tahun 2014, Bank Negara, Gubernur Bank Negara tulis kepada tabung haji, ada pelanggaran. Tak peduli, akan jadi rugi. Tak apa, saya bukan nak cakap pasal tabung haji, saya nak cakap soal negara kita. Tapi yang salah kita, saya salah apa? Saya masa tahun 2017 di mana? Saya di Sungai Buloh. Bukan Sungai Buloh sini. Kat mana Sungai Buloh? Kat mana? Dekat Langgar ni? Langgar ni? Kalau sempat nak pergi tengok juga lah. Nak banding Sungai Buloh sini dengan Sungai Buloh sana. Baik. Bukan itu pengalaman. Allah uji kita. Kita terima dengan sabar. Sekarang kita ada kuasa. Buatlah yang baik. Itu saya faham gitu. Orang banyak cakap banyak, apa ramai. Tapi selalu saya tanya, kalau nak tolong rakyat, tolong masa ada kuasa. Masa ada kuasa, orang asli ada, orang Cina ada, orang India ada, orang Melayu ada. Masa ada kuasa, buat yang baik, jaga mereka. Besok dah tak ada kuasa, nak hamput orang, nak marah tak guna lagi dah. Sebab itu saya nak minta kawan-kawan di channel ini, bagilah sokongan kepada Pakatan Harapan. Pakatan! Sebab kita dalam kerja, saudara. Saya betul, saya Perdana Menteri sekarang. Tapi saya tak mau bawah saya
Berlaku lagi Felda hilang wang, tabung haji hilang wang, minta projek wang tidak ada. Kita nak betulkan. Sebab itu orang yang marah saya pun ramai, yang musuh saya pun ramai. Sebab dia kata Anwar ni nasib marah orang Sakau. Dah kamu Sakau, aku marah lah. Ya. Dan tapi bukan saya yang siasat, bukan saya yang hukum. Yang siasat itu SPRM rasuah, polis diraja, mereka siasat. Kemudian yang dakwa peguam negara, bawa mahkamah, hakim yang putuskan, baru masuk penjara ataupun kena denda. Saya hanya nak jaga negara ini kaya, jangan ada kerosakan dan penipuan. Dan siapa orang kuat saya, orang kanan betul yang bantu, ini Lok si Ufuk ni, Anthony Lok yang bantu. Ya. Oh, dia Cina. Yang Cina lain. Cina, kalau bertanya pasal saya pilih Lok, sebab saya tahu dia kerja rajin, cakap Melayu pandai. Dia bila bercakap soal Islam, dia tak pernah larang saya. Saya nak beritahu, saya dah 3,5 tahun Perdana Menteri. Banyak saya bincang, dia duduk belah kanan saya. Saya bercakap soal nak martabatkan Islam, bawa yang program anak-anak Melayu, pendidikan, asrama Melayu, bantuan kepada bara. Sekali dia tak pernah bantah projek orang Melayu atau orang asli atau orang India. Ya. Tentu dia juga bercakap masalah orang Melayu. Dia cakap juga soal orang asli. Dia cakap juga masalah orang Cina. Pelajar-pelajar UEC, dia bangkitkan. Apa salah? Jadi saya nak tahu yang marah sangat nak pergi kempen ni, oh Lok ni Cina. Yang satu lagi tu Melayu ke? Yang lawan Cina juga. Pasal apa saya pilih Cina ni bukan Cina itu? Kerana saya fikir Cina ni lebih baik. Itu dia. Sudah ada 2 calon Melayu. Pilih yang baik, yang amanah, yang tak curi wang, yang bekerja dan bawa perubahan bagi rakyat. Kita pilih Melayu juga. Ini yang Cina, kita pilih Cina yang kita percaya lebih amanah, lebih baik. Dan saya bukan kenal dia tahun ini, dah puluh tahun dah dia berjuang bersama-sama. Hari ini dia menteri. Betul, dia nak jadi wakil rakyat China. Tapi masa saya mula berjuang tu, dia anak muda, bawa keluar Universiti Kebangsaan. Dia Universiti Kebangsaan Malaysia dulu keluar. Dia sokong. Masa itu ingat senang, ingat muka macam dia dah dapat menteri. Tak ada chance. Saya pun dah out dah masa tu. Tapi kita berjuang reformasi. Masa itu kita semangat, kita gagah buat juga, bawa perubahan. Baik, sekarang kita ada kuasa. Dia menteri, saya Perdana Menteri, Stephen Sim menteri. Baik, apa? Sudah ingat saya ambil tanah Menteri Sembilan ni, susah-susah kempen. Tanya Menteri Besar, mengapa saya sokong dia? Di antara sebab utama saya sokong Amin sebagai Menteri Besar, ini satu-satu Menteri Besar yang kerjanya rajin, dia amanah, dia tak curi harta atau tanah atau balak. Jadi saya harap, ini tujuan saya datang ni, kerana nak minta kawan-kawan bagilah perhatian. Sebab tak pasal-pasal Lok ni, kawasan dah kuat, dia kena serang. Saya pun terkejut hari-hari. Lok ni sekarang ni kalau dicenang lebih jahat daripada Anwar. Kalau tempat-tempat lain dia marah Anwar begini, ni salah Anwar, salah Anwar, salah Anwar. Dia China ni, Negeri Sembilan, salah Lok, salah Lok, salah Lok, Lok. Ni apa punya jenis manusia ni? Dia curi duit ke? Dia curi tanah ke? Dia ambil projek ke? Dia malas ke? Dia tak bukan jadi menteri yang baik ke? Jadi sebab apa? Sebab dengki. Sebab nak ambil orang yang rekodnya lemah, nak ganti, nak tolak orang yang rekodnya baik.
pemimpin negara kita yang baik. Long ini memang di China, tetapi seorang pemimpin Malaysia yang dihormati dan ada peranan, dan saudara mesti sokong dia.